to my channel. Jadi hari ni kita akan review rumah saya di apartment. Rumah baru guys. Let's go. Okay, kita dah sampai ke sini guys. Okay, pertama kita cakap apa kawan-kawan? Assalamualaikum. Okay. Sini adalah tempat macam ada rak kasut, ada jaket. Ada jaket hujan, baju hujan lah. Lepas tu jaket ni, jaket kalau sejuk. Lepas tu ni ada kasut hujan, ada payung. Takut hujan. Yoi. Astaghfirullahaladzim. Bapakku buat apa tu, tengok apa cerita seksi-seksi. Shh, jangan bagi tahu mama tau. Seksinya. Aduh, hai. Dah lah bagi tahu mama. Ya, kenapa saya panggil mama? Mama datang. Mama, tengok tu papa tengok cerita seksi-seksi. Dah lah perempuan. Apa? Bapak kamu ni kan memang nak kena penampar daripada nak tunggu. Tapi tak apa. Makan lah. Cucu ada biar enak mama buat dengan biskut tu. Mama beli dari Yaya. Halo, pergi dulu ya mama. Halo, tengah buat vlog. Ini tempat solat tu, tempat solat. Kalau kita nak solat bersama-sama keluarga guys. Solat apa yang paling banyak pahala? Solat berjemaah. Ada 3 sejadah tu. Tapi bukan 3 sebenarnya. 4 rasanya. Mungkin tak nampak ke guys. Okey, ini adalah bilik mak bapak saya. Okey, ini pula bilik saya. Ada vest ungu sebab saya adalah PRS. Ikutlah contoh-contoh yang baik. Janganlah contoh-contoh yang jahat. Itu tempat kita orang belajar. Lepas tu ada beg. Mana Rizky ni? Angah. Oh, Angah mana Angah? Angah ada dekat bilik. Bilik mana? Aduh, hai. Apa yang kamu main sampai adik kamu ni gelak ngah? Kenapa main sampai alang gelak ni? Alang gelak pasal apa ni? Baca dia. Oh, ceria. Pelik-pelik lah. Jadi, itulah dia untuk review rumah saya. Korang nak komen ke buat video apa kat sini? Atau rutin seharian ke? Mungkin beg tu saya akan tukar sebab beg tu biru. Cuma dia macam ada warna ungu. Saya nak tukar lain. Okey, itu je. Bye guys. Assalamualaikum.